Kemudian masalah imam baca salah pada takbir atau Fatihah. Contoh takbir Allahu Akbar. Dia buat sini. Dia tarik no. Nah. Patut Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Kedua-dua ni salah belaka. Nah, salah. Kalau jadi imam tak boleh. Akbar tak boleh takrirkan ra. Jadi maknanya darah haid. Nah, ataupun gendang keling. Kalau akbar, Tuhan Maha Besar. Akbar makna yang Maha Besar. Kalau akbar darah haid. Akbar maknanya gendang keling. Gedang. Tu gendang keling. Akbar dia gitu. Gendang keling. Belah besar, belah kecil. Dah semayang akbar mati. Yang Maha Besar. Bubuh alik akbar, ada alik dulu. Baru ra maknanya darah haid. Tu kena ngaji, kena belajar. Nak? Benda-benda lagu ni. Tapi kalau disebut ni memang dia pelak. Nak? Bukan dia malas ngaji. Nak? Tok guru ngaji kata akbar, 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 akbar. Nak? 40 tahun dah betul. Lidah keras macam jarum keras. Nak? Maka dimaaf. Tapi tak boleh jadi imam. Dimaaf. Tak boleh jadi imam. Nak jadi imam dia kena qari. Benda qari, pandai lagu. Tak betul Fatihah dan rukun-rukun qauli. Ni akbar. Akbar belakang te. Sarah akbar. Kuat sangat makan akbar ni. Begitu juga kalau dia tak sengaja akbar, dia kena ulang balik. Allahu akbar. Tapi kalau terbaik akbar sama, tok imam berhenti letak jawatan. Tidak susah makmum. Nak? Sebab tu imam ummi dia kira. Tak boleh sebut rukun qauli. Nak? Takbir termasuk rukun qauli. Akbar tak jadi akbar mati. Nak? Akbar leweh akbar akak tu sunat je. Dah. Ni akbar dengan ti. Dengan te. Melainkan tu imam makmum gitu juga tak apalah kalau makmum sama-sama tailor dengan tu imam sah. Tak? Tu imam sirah talabi, makmum talabi belaka. Tak apa, tak ada masalah. Nak? Tu surah ni lah ni, surah talabi. Contoh pula bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dia buat gitu. Tak kena gitu. Nah. Ha ya mim him. Mak benda lagi? Mak degah li sukung, benar? Ma'ari li sukung. Bismillahirrahmanirrahim. Hi itu bukan him. Hi dulu. Him. Duduk mulut. Senang Nah. Ni ing dengan nun tak jadi tak dengan nun rahim makna gadayang, rahim yang kasih sayang, rahim dengan nun Tuhan yang menggadai gadam dia. Tu lagi orang pelak maaf, orang lidah keras maaf, orang telur maaf, orang gagak maaf. Nampak? Orang gagak takkan nak pasu jadi tak gagak. Tak? Dia gagak, semula jadi dah gagak. Amenu bunyi. Faham? Misal pun nak kena juga. Lepas tu dia buat Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya di belakangnya. Tak boleh jadi imam gini. Tak bidang terjun nak buat gua ni. Tak bidang terjun ikut ada lah. Tapi jadi imam tak payah. Sebab tu nak jadi imam tak betul lah bacaan. Tak sedap apa betul nombor 1, sedap nombor 2. Biar betul dulu. Kita nak sedap betul ke diang. Nak sedap dulu betul ke diang. Sebab itulah maknanya sekarang ni tengok ulama-ulama yang muktabar tak boleh berceramah dan sebagainya. Gati pasal apa? Tak kenang. Ustaz-ustaz hok teror-teror hok sedap-sedap tak boleh baca khutbah. Gati dah rak cerita macam nak apa naik atas mimbar. Dah kokak rebah. Oleh-oleh ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati dah tu khatik. Tua sangat. Ni tak betul. Tidak berdasarkan kepada apa yang sepatutnya. Tak, dalam bab jadi imam betul dulu. Dan pandai dulu. Sebab tu kita ni buat apa nak kalau orang suruh jadi imam, orang suruh juga nak kan ni. Tambah imam. Kalau suara kita dia ada imam kalau kita ngajar. Suara saat ni dah.
dak sikit pada Westlife je. Faham? Ha.